Okay. Okay, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bonda minta maaf sebab tak ada 2 minggu kan. Sebab Bonda duduk sebulan di Jordan, sebulan di Turki. Nanti Bonda share lah pengalaman. Dan Bonda akan mengajar 1 jam. So fokus. Jangan main handphone. Fokus kat Bonda. Jangan main handphone, fokus. Bonda akan mengajar 1 jam. Yang lain tu semua practice base dekat dalam kelas lah makan boleh tapi handphone jangan main. Okay? Okay, subjek GDT 158 kan? Okay. Subjek ni Bonda dah mengajar dah 23 tahun. Bonda adalah salah seorang yang membangunkan illustration ni Bonda adalah core person yang akan memantau subjek GDT 158 illustration dan creative illustration. Dulu dia cakap illustration saja. Tapi sekarang ni kita letak creative illustration sebab kita nak belajar lebih kreatif. Boleh? Kreatif tak you all? You rasa you all kreatif tak? Ada tak ni? Ada tak roh? Dah semester 2 Tahniah semester 2 kan? Semester masa last time mesti dapat CGPA tinggi ni. Alhamdulillah semua skor A Okay. So you all ada tak dah rasa sebagai designer, sebagai artis tu dah rasa tak? Rasa tak? Kena ada roh kan? Okay, subjek ni Bonda akan ajar, Bonda akan ajar pasal apa yang kita akan belajar sampai akhir SEM. Simple saja, Bonda bawa sampel-sampel pelajar-pelajar last SEM pun Bonda bawa. Dan juga Bonda akan ajar pasal penggunaan alat tulis. Perasan tak? Ini alat tulis untuk Bonda melukis. Ini alat tulis untuk Bonda menulis. Melukis punya alat tak sama dengan menulis. Sebab kalau you guna sama, alat pen you cepat rosak. You perasan tak kalau pen, drawing pen mahal kan? Satu RM6, RM7 kadang-kadang kan? Mata dia halus. Dia ada 0.1, 0.2 kan? So Bonda akan ajar penggunaan alat-alat ni dan juga kalau kita menulis, kita akan tekan kan? Mata dia rosak. Dia tak boleh jatuh. So, you kena jaga. Kalau kita melukis, kita guna suku pen saja. Ataupun suku pensel saja. You kena pandai menguruskan tools yang you ada. Macam you beli iPhone canggih iPhone 4 lah, 5 lah macam tu kan. Tapi tak pandai guna. Macam tu juga alat tulis kita. Sebab alat tulis zaman Bonda mungkin murah lah. Zaman you all dah mahal kan. Betul tak? Okay. Subjek kita akan belajar adalah pertama kita akan belajar basic rendering. Basic rendering ada banyak Boleh tak tulis? Sebab apa? Kan hadis cakap apa? Sesungguhnya ilmu itu dipegang dengan pena dan kalam. Betul tak? Pena tu alat tulis lah. Kena tulis. Okay. Okay, basic rendering. Basic rendering ni you kena guna pen, pensel dan juga pen. Okay. Pensel mesti 2B ke atas. 2B ke atas. Okay, no H. Contoh, pensel B pun Bonda tak bagi guna. Okay, 2B, 3B dan 4B ke atas. Okay, pensel 2B untuk rendering, untuk render. 3B, 4B dan 8B ke atas untuk outline. Kalau 3B, 4B, 8B ke atas you buat rendering, dia tak halus. Faham tak rendering? You nak rendering. Macam ni. Nak rendering, dia kalau you pakai pensel tebal, tak halus. You boleh juga pakai technical pencil. Tak payah asal. Technical pencil macam Bonda suka pakai technical pencil sebab Bonda malas nak asah. Kena tajam mata tu kena tajam. Boleh pakai technical pencil. 0.5, 0.7 boleh pakai. Tak kisah. Dan mata tu tak kisah mata apa pun. Contoh dekat sini Bonda pakai brand Bancho
black, sharp black. Black dia dark. Okay, kalau brand-brand lain, Bonda tak boleh sebut lah benda-benda lain kan. Brand lain. Brand lain, dia kurang, black tu kurang. Tapi mata pen ni, dia banyak colour. Dia banyak colour. Bonda pakai colour biru, colour hijau, colour merah. So, Bonda pakai. Colour kuning pun ada, terpulang. Kepentingan colour-colour tu depend pada apa yang nak guna. Contoh kalau Bonda kartunis, Bonda selalu melukis untuk printing. Bila melukis untuk printing, sketch, bila you lukis pakai technical pencil, mata biru, bila scan tu, biru tu dia tak boleh baca. So, dia baca yang black and white. Jadi, bila Bonda sketch pakai pensel mata biru, tak payah nak padam-padam, nak tanya-tanya padam kan. Just scan, dia scan black and white saja. Boleh pakai berbagai mata. Boleh cuba. Dekat kedai stationery banyak macam-macam mata kan. Boleh cuba. Tapi pastikan you ambil yang dark tu gelap sikit sebab senang nak nampak rendering tu. Sebab dalam kelas kita akan tengok teknik rendering tu. Kita nak nampak. Kalau rendering you berserabut, printing tu jadi kotor lah. Tak cantik. Faham tak? Sebab Bonda akan ajar you macam mana bila you melukis, you boleh komersialkan juga lukisan you. Boleh jual. Memanglah AI tu dah pakailah ChatGPT je lah kan contoh kan. Tapi dalam kelas kita ikut syllabus yang kita memang 100% psychomotor iaitu lihat dan lukis. Lihat, lukis. Boleh? Okay. Kalau guna pen, drawing pen tak kisah apa-apa. Tapi Bonda galakkan yang permanent base lah. Dia ada water base. Drawing pen ni dia ada water base. Dia ada water base. Brand apa tak kisah dia ada water base ataupun permanent. Kalau water base, bila you lukis, you render, dia basah sikit. Kadang-kadang you bersin ke apa, dia macam kembang. Faham? Nampak tak? Okay. Pen, dia ada 0.1, 0.2, tapi Bonda galakkan 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 dan 6, 0.7 dan 0.8. Ini untuk outline. Outline ni, outline lukisan you lah. Kalau 0.2, 0.3, 0.1 tu mata dah halus sangat, selalu patah. 0.2, 0.3 untuk render. Okay, faham tak? Lepas tu, Lepas tu, kita akan belajar pasal basic rendering. Kita akan belajar pasal figure drawing. Figure drawing ni, kita akan belajar full figure and detail-detail. Detail-detail tu mata, tangan semua. Okay, boleh nak tanya you, lukis gambar flora and fauna dengan manusia mana senang? Flora and fauna. Manusia susah lukis. You jumpa, you tengok orang hari-hari kan? 24 jam tengok kawan tidur, tengok lecture orang jalan hari-hari kan? Kenapa susah nak lukis? Manusia tengok hari-hari kan? Beruang jarang tengok beruang kan? Selalu hari-hari tengok beruang tak? Tapi beruang senang lukis kan? Kenapa manusia hari-hari tengok susah lukis? Bila dalam Quran cakap, sesungguhnya aku jadikan manusia itu sebaik-baik ciptaan. Betul? Lepas tu kita susah nak lukis. Lukis tangan sendiri pun tak jadi. So lukis tangan sendiri pun tak jadi. Macam mana tu? Tangan kucing senang lukis kan? Betapa dalam Quran cakap apa? Aku jadikan Adam kan sebaik-baik ciptaan. Betul tak? Betul tak? Okay. Figure drawing kita akan move pada detail-detail. Nanti boleh tengok contoh-contoh yang Bonda bawa. Ketiga, kita akan belajar gesture drawing. Gesture drawing ni full figure. Pergerakan manusia lah. Gesture ni macam pergerakan manusia Human lah. Maksud dia, kalau Bonda cakap, okay, orang tu berlari, lukis. Orang tu memancing, lukis. Dalam berapa-berapa minit. Kata 5 minit, you kena lukis. Benda ni penting untuk you buat storyboard. Masa you part 4, part 5, you akan buat storyboard untuk advertising kan.
So sangat penting. Jarang storyboard cerita kucing dan anjing kan, jarang kan. So storyboard pasal manusia. Contoh macam Bonda dulu bekerja di APT, Animated and Production Technique di TV3 Jalan Bangsa, Jalan Riung dulu sebelum TV3 pindah ke Bandar Seri Utama Damansara kan. Bonda adalah storyboard artist untuk APT, Animated Production, and then juga Bonda adalah storyboard artist untuk GBSB Grand Billion Animation. So kalau kat rumah Bonda tu berlambak storyboard. Bonda memang storyboard artist lah, dan juga storyboard director untuk GBSB. Pernah dengar GBSB tak? Grand Brilliant Sdn Bhd. Anak syarikat TV3 lah. Okay. Full figure, and then keempat kita akan belajar pasal marker. Marker rendering. Marker rendering ni ada banyak. Marker rendering ni pen marker. You pernah gunakan masa Part 1 kan? Masa kelas GDT 109 kan? Sketch pakai kan? Marker rendering ni kita ada kita ada grayscale. Kita ada color. Grayscale ni ada dua. Kita ada cool grey. Dan kita ada warm grey. Siapa yang dah beli marker tu mesti ada combination cool and warm kan? Tapi kita galakkan guna cool grey sebab senang nak mix dengan colour. Colour marker. Colour marker ni kita akan belajar banyak skin tone. Skin tone. Ya? Muka orang lah, skin tone muka orang. Wajah orang, kulit orang. Macam tu lah. Ya? Kelima, sebenarnya Bonda dah ringkaskan dan sebenarnya banyak cara Bonda nak ringkas supaya you all faham kan. Sebab basic rendering ni ada lagi bawa drawing lah macam-macam kan. Dia Bonda ringkaskan. Okay, kelima kita akan buat final project kita. Final project kita adalah kita buat tourism. Tourism untuk pelancongan kita buat map lah, map attraction place. Bonda ada bagi contoh nanti. Final project tourism. Kita akan buat poster untuk tourism. You kena pilih lah negara yang you nak. Kalau macam kelas B and C. You kelas berapa A Okay, kelas B and C dengan sebaharia diorang fokus pada Melaka. Tapi kelas A dengan kelas D Bonda fokus luar negara. So you boleh pilih lah country apa yang you nak nanti Poster map. Map attraction. Itu saja. Nampak senang tak? Nampak senang? Okay. Dalam kelas Bonda ni kan, kalau boleh Bonda nak betul-betul you all fokus lah sebab Bonda adalah core person illustration. Jadi bila you keluar nanti ataupun you buat final project masa you part 4, part 5 kan, bila you lukis macam tak okay lah. Bonda harap you all semua okay, insyaAllah kan. Bila orang tanya, siapa ajar kau lukis ni, macam ni kau lukis kan? Dr. Lin Mafia, malu lah. Bonda ada nama jadi macam you all boleh okay lah, janganlah macam alamak macam ni Dr. Lin ajar kan, malu lah Bonda. Faham tak? Okay, Bonda nak tunjuk demo. Tapi sebelum tu Bonda nak you practice penggunaan tools. Macam Bonda cakap tadi, bila kita melukis, kita kena control tool tu. Kalau you melukis macam ni kan, you tak dapat the essence of drawing tu. Contoh you nak lukis Bonda kan, you kena tengok. Bila kita pelukis, mata kita merakam. Macam fotografer pakai kamera merakam kan. Kalau boleh tanya, okay, ingat tak tayar kereta api macam mana? Boleh ingat? Boleh imagine tak? Boleh? Itu kekuatan kita sebagai artis sebab kita boleh merakam dan memorize. You perasan tak kenapa dulu pernah tak tengok cerita dokumentari Ripley Believe or Not? Ripley Believe or Not. Dulu, zaman-zaman dulu tak ada kamera. Jadi Mr. Ripley ni dia mengembara satu dunia.
Jadi macam mana dia nak merakam? Dia tengok kerang macam ni, dia tengok binatang tu macam ni, pokok tu macam dia nak merakam. Tak ada kamera. So dia lukis. Dengan memorize. Jadi karya dia tu yang dia lukis tu dalam buku dia tu dijadikan dokumentari. You boleh Google nanti Ripley Believe or Not. So kita sebagai pelukis kita mesti pandai memorize. Mata kita merakam dia ingat. Bila boleh cakap okey lukis orang memancing boleh. So dan kita kena guna kekuatan sakamoto kita. Sakamoto ni fikir, tengok terus lukis. Bila you melukis, you kena mahir sebab nanti bila you naik part 3, you belajar digital illustration. Walaupun you pakai iPad ke apa, ke Procreate ke apa, you kena melukis juga kan. Kekuatan Sakamoto juga. Jadi bila you dah mahir melukis dalam kelas bonda basic, bila you buat digital anytime, tak ada masalah. You boleh lawan AI. Kan? Cepat juga. Macam tu lah Okay. Bonda akan tunjuk demo tapi cuba you pegang pensel, cuba you pegang alat tulis, pegang suku untuk melukis. Bila dah start rendering baru pegang kat sini. Bila nak render baru pegang dekat sini. Tapi rendering you tu mesti you kena control keberatan alat tulis you supaya tak rosak. Okay? Dan tangan you ni sebagai tool. Bila you melukis tu, contoh macam ni bonda pegang macam ni. Ni sebagai tools ataupun easel untuk you control gelap terang. Contoh macam boleh nak lukis bulat ada tak, nampak tak keberatan tebal kat sini lepas ada nipis kat sini. Kalau macam boleh nak buat tebal nipis, ni nipis tebal. You control dia. Bila you melukis, you kena buat macam tu. Baru ada quality of line. Ingat tak teori formalistik dalam art? Masa part 1 you belajar teori formalistik, prinsip art and design semua belajar kan? Shape, balance, lighting semua belajar kan? Cahaya semua belajar kan? You kena applykan balik dalam kelas ni. Dan seterusnya lah sampai graduate lah. Okay, kita kan ni. You kan graduan kan? Mestilah ada kualiti art and design berbanding orang yang tak belajar, betul tak? Okay. Untuk kita punya assignment ni, assignment untuk ni, untuk kelas ni, untuk assignment yang ni, you kena lukis, wajib lukis satu adalah figure. Kedua adalah man-made. Tapi man-made kita fokus pada building sebab kita nak fokus pada tourism, building. Tiga, kita lukis flora and fauna. Tahu tak flora and fauna tu apa? Sama ada you lukis view ke, pokok ke apa, tak kisah, ataupun binatang ke, macam tu lah So, setiap kali you buat projek 4 ni, mesti ada figure. Figure tu tak kisah kalau you lukis, you suka Batman, lukislah Batman. So, Batman tu manusia kan. Tapi janganlah kartun anime ke apa. Kartun anime yang full figure boleh. Tapi jangan Transformers tu robot kan. Spiderman ke apa boleh. Sebab figure. Complete figure. Okay. Man-made ni fokus pada building. Building yang you nak lukis untuk you final project. Okay. Katakan you, I nak pilih Nigeria. You buat map Nigeria, apa building yang apa tourism attract kat situ, building ke rumah ke apa ke, you fokus lah kat sini untuk projek yang 4 ni. Nanti senang lah you nak buat untuk poster you nanti. Kedua, pilihlah sama ada pemandangan ke, binatang ke apa ke, bebas. Okay? Faham tak? Okay. So, bonda nak kita datang sini, kita nak tengok sampel kat sini, semua datang. Off kan.